intensif 2.2. Soalan nombor 1. Tentukan jenis punca bagi persamaan kuadratik berikut. A. X kuasa 2 tolak 8x tambah 16 sama dengan kosong. Okay, untuk menentukan jenis punca, kita kena formula B squared minus B kuasa 2 tolak 4AC. Okay, so untuk A, X kuasa 2 tolak 8x tambah 16 sama dengan kosong. Dan A dia adalah 1, B dia adalah negatif 8, manakala C dia adalah 16. ok, next, masukkan dalam formula negatif 8 kuasa 2 tolak 4 1 jadi 6 16. ok, so boleh start kira 64. ok, 64 tolak 4 kali 16 4 2 64. so akan dapat kosong. Dia dapat kosong. Dia mempunyai dua punca nyata yang sama. Alright. Then B pula, X kuasa 2 X tolak 2 kuasa 2 sama dengan 3. Kalau macam ni, kita kena tukar dia kepada bentuk persamaan dulu, kembangkan dia dulu. X kuasa 2 tolak 4x tambah 4, ni bawa ke kiri, tolak 3 sama dengan kosong. So dia akan jadi X kuasa 2 tolak 4x tambah 1 sama dengan kosong. ok, dan kemudian kita kena cari dia. A dia 1, B negatif 4, C 1. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4 1 sama dengan, tak boleh, ni kita kena kira. Kita kira 16 tolak 4 dapat 12. So 12 ni dia lebih besar pada kosong. Dia lebih besar pada kosong, dia mempunyai punca nyata dan berbeza. ok, kemudian C pula, C bawah sikit lah bagi jelas. C 2x kuasa 2 tambah x tambah 4, 2x kuasa 2 tambah x tambah 4 sama dengan kosong. ok, kemudian B dia 1 kuasa 2 tolak 4 2 4, 1 kuasa 2 tolak 4 darab 2 8, 8 darab 4 32. so awak akan dapat jawapannya adalah negatif 31. Bila B squared minus 4AC less than 0, kurang pada kosong, maknanya dia tidak mempunyai punca nyata. Alright, so very easy, itu sahaja. Semoga bermanfaat.